dipanggil apa panggil tu, manajemen apa, event management. Dan bila umpama Channel Plus Team dia beri pada sebuah event management itu dia bertanggungjawab untuk bayar pada KTC, walaupun pada namanya Channel Plus Team, walaupun dan beberapa program-program yang lain yang dianjurkan oleh kajian studi yang saya dapat tahulah, saya fahamkan itulah. Dan ini sepatutnya tidak dibuat oleh Haji Sesa. Saya selalu nak katakan, bagi saya dalam keadaan sekarang ni agak keterlaluan lah melaporkan benda ni dalam media-media yang terbuka. Sementara itu, pengarah Cakna Palestin Encik Az-Zahari ketika ditemui menjelaskan sebuah syarikat pengurusan acara memanggil NGO Cakna Palestin bagi sebuah program bersama artis Wali Band. Sepatutnya hutang itu dituntut dengan syarikat berkenaan, bukannya mengumumkan nama Cakna Palestin sebagai penghutang melalui media. Kepada saudara Aziz Desa, sebenarnya saya bagi pihak Cakna Palestin telah melihat komen yang dikeluarkan di Wall Aziz Desa, dan kita dapati bahawa tulisan yang dikeluarkan oleh Aziz Desa itu adalah satu tulisan yang tidak profesional sama sekali. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya Cakna Palestin mengakui bahawa kita pernah menggunakan pakai Dewan KTC, tetapi program itu disedia oleh event manager. Satu syarikat sedang berhad telah bekerjasama dengan pihak Cakna Palestin untuk menganjurkan konsert Wali Band, dan segala tempahan, segala-galanya, bayaran dan segala-galanya sepatutnya dibayar oleh pihak syarikat itu, tiada kena menggunakan dengan Cakna Palestin. Encik Az-Zahari juga kecewa dengan pengumuman hutang melalui media itu kerana ianya memburukkan nama Cakna Palestin. Encik Az-Zahari juga meminta KTC berjumpa dengan pihaknya bagi membincangkan isu ini bagi kebaikan bersama. Jadi, kenapa Cakna Palestin dibebaskan? Andai katalah nama yang digunakan pakai adalah nama Cakna Palestin, kita berharap supaya KTC, khususnya saudara Aziz, boleh berjumpa dengan pihak kita, berbincang dengan pihak kita. Sebab dalam rekod yang kita ada, segala perbelanjaan yang dibuat ataupun digunakan Dewan KTC itu adalah di bawah tanggungjawab pihak event manager, dan Cakna Palestin sepatutnya tidak dipublikkan dalam perkara ini. Diminta pihak KTC berjumpa dengan pihak Cakna Palestin untuk perbincangan yang lebih detail. Dan untuk tulisan di Vol saudara Aziz Desa, kami di pihak Cakna Palestin berharap semoga tulisan itu ataupun nama Cakna Palestin itu dikeluarkan daripada senarai penghutang di KTC, kerana dengan keadaan itu menyebabkan nama Cakna Palestin mungkin buruk di pandangan orang ramai, dan kita berharap semoga Cakna Palestin ini satu pertumbuhan yang tidak mengambil keuntungan semata-mata, tetapi bertujuan untuk membantu rakyat Palestin, tidak disalahgunakan ataupun tidak digunakan namanya semena-menanya apa acara ataupun apa-apa keadaan sekalipun. Sekian, terima kasih. Buletin 9 UTTV juga sempat meninjau keadaan dan bertanya khabar mengenai perkembangan seorang aktivis muda Kelantan yang dijatuhkan hukuman penjara selama setahun di penjara Pengkalan Cepa atas tuduhan menghalang tugas penjawat awam. Baik bro. Bawa ini. Beliau yang kelihatan bersemangat di sebalik tirai cermin dan jeriji itu berkongsi pendapat mengenai keadaan sistem penjara di Malaysia. Menurutnya, sistem penjara Malaysia gagal memulihkan banduan-banduan yang dihukum. Ini kerana kita masih memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk memerintah. Ya. Cara ini gagal memulihkan bantuan-bantuan yang masuk ke dalam.
UMNO Datuk Ahmad Maslan berkata, sudah tiba masanya rakyat Kelantan melakukan perubahan besar kepada kemajuan negeri dengan memberi mandat kepada Barisan Nasional BN memerintah negeri itu pada pilihan raya umum PRU ke-13 yang akan datang. Walaupun penduduk Kelantan memberi tempoh 22 tahun kepada PAS untuk memerintah negeri itu, namun tidak banyak kemajuan yang dicapai di negeri itu. Buletin 9 UTTV hari ini mendapatkan komen balas dari dua NGO yang